kena cukai dalam 7 juta lah. Betul. Dan Alhamdulillah kita boleh bantu kurangkan lebih 90% daripada cukai yang telah dikenakan tu. Accountant ingat profit tu, daripada profit tu lah kita tahu cukai. Tetapi bila cakap pasal cukai ni, rupa-rupanya kan tak semestinya ada profit kena cukai, tak semestinya. Kadang-kadang orang yang loss pun boleh kena cukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Okey, orang sekarang berada di dalam podcast paling gepak, paling legend, paling viral, iaitu podcast Cukai. Bersama kita iaitu Bos Cukai. Bos, kita bos. Okey bos, berapa lama dah bos menjadi pakar cukai dan kes apa yang paling rare, yang paling pelik yang bos pernah handle? First, saya nak declare saya bukannya pakar sangat kan. Sebenarnya ramai lagi yang pakar kat luar sana. Saya hanyalah orang yang minat tentang cukai, dan saya menemujodohkan antara usahawan dengan pakar cukai. Sebenarnya saya adalah orang tengah. Faham tak? Jadi kes yang paling rare kan, kes yang tak ada kes yang paling pelik. Tak ada. Paling rare. Saya rasa tak ada. Saya tak pernah jumpa lagi kes yang paling pelik yang tak boleh selesaikan. Saya rasa semua kes saya boleh selesaikan buat masa sekarang lah. Cuma beza dia kes berat ataupun ringan je lah. Kalau korang suka dengan video kita orang ni, korang boleh follow dan like supaya lebih ramai lagi tahu pasal video kita orang ni, okey? Tak ada kes pelik. Kalau kes yang paling diingati, ada tak? Kes yang paling diingati tentang cukai lah. Of course lah, bila usahawan kena surat cukai kan, dan LHDN pun kenakan satu anggaran cukai kat mereka kan. Yang paling kita ingat bila klien kena cukai dalam 7 juta lah. Betul. Dan Alhamdulillah kita boleh bantu kurangkan lebih 90% daripada cukai yang telah dikenakan tu. Bila dapat surat cukai, janganlah rasa macam aku dah end of my life. No, kau sebenarnya kau boleh challenge lah. Yang cukai yang kau kena tu sebenarnya tak sepatutnya sebanyak tu. Kita boleh fight sebab ikutkan lah, banyak perbelanjaan yang tak boleh ditolakkan dengan cukai. Tetapi kalau kita betul-betul specify dan kita betul-betul check, betul-betul kita betul-betul fight, insyaAllah kita boleh masukkan perbelanjaan yang tak sepatutnya dapat penolakan cukai tapi dapat tolak cukai sebenarnya. Itu je lah kita punya cabaran lah untuk kes-kes yang besar-besar. Okay, yang korang kat luar sana tu korang dengar tadi cukai dari 7 juta ni boleh jadi penolakan sebanyak 90%. Ini orangnya, orang yang menolakkan. Bukan saya yang menolakkan, LHDN yang menolakkan. Kita just fight saja. Just fight Cukai lancar, bisnes goyang tak gentar.